Apa tujuan kita hidup, Ustaz? Kita hidup wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku hidupkan kamu jin dan manusia di bumi untuk beribadah kepada aku. Itu tujuan dia. Jadi kena ibadah. Bukan maksud semayang 24 jam. Hidup kita ini semuanya kiblatnya Allah. Kita pergi pagi, bangun pagi, kita semayang subuh, sembah Allah. Kita keluar pada rumah, kita berdoa, minta kebaikan dan rezeki daripada Allah. Siapa dia tak kerja, kita niat bekerja untuk mencari rezeki yang halal juga kerana Allah. Jadi hidup kita, mati kita kerana-Mu ya Allah. Nah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu maksud dia. Ni tak ada hidup nak makan kedarah, main, zokah, berhibur. Faham? Itu binatang. Nampak? Tengok masa beruk lapar, dia pun kejar binatang. Rimau lapar, singa lapar, dia pakak kejar kejang. Bila dia kenyang, buat dia berehat-rehat, bermain-main. Manusia ada juga jenis binatang. Betul tak? Jenis pandai makan kedarah dia. Malam lepaklah kandang. Lembu sini tak? Lembu kambing. Keluar tak pagi-pagi? Keluar. Dia cari benda. Lembu muazzam. Cari rezeki. Dah orang muazzam, keluar tak dari rumah pagi-pagi? Keluar. Cari apa? Cari rezeki. Ada yang ke Segamat, Pasar Mozek. Ada yang ke Pekan, Gausmi. Ada yang ke Kuantan, jadi doktor dan sebagainya. Ada yang ke Temeloh, bawa lori. Petang balik semua dah ke muazzam. Balik. Kan ini kandang kita, rumah kita. Lembu-lembu tadi ayam itik, petang balik tak ke kandang masing-masing? Balik, rumah masing-masing. Malam, lembu ayam itik, pergi tak ke masjid? Tak, kita tak pergi juga. Adik-beradik lembu. Betul tak? Nak jumpa bini? Binilah maksudnya. Baik. Apa bini mati dah? Ada lagi? Ada lagi. Dia kata kita mati bila-bila, jumpa tak keluarga kita? Jawabnya, dalam dunia ini kita jumpa tak keluarga? Jumpa tak? Tapi ada orang tak jumpa. Dia mati, dia lahir, ayah dia mati. Dia mati, dia kecek, mak dia mati. Atau dia terpisah dengan adik-beradik. Macam-macam hal lah, perang lah, apa tak? Akhirat tak ada macam tu. Semua berkumpul belaka. Tidak ada orang hilang adik-beradik, semua berkumpul dan bergembira, bertanya khabar, begini begitu, makan minum, bergembira. Dia tidak ada mengaji, minum, tidak ada kuliah duha, tak ada. Faham lagi? Dia tempat galak orang panggil. Tempat seronok, tempat baik. Jadi apa yang tak cukup dalam dunia semua ada pada akhirat. Okey? Kita jumpa balik bini kita, jumpa balik laki kita. Contoh, tapi dalam keadaan terkejut. Contoh bini kita di dunia ni nama benda. Nama apa benda? Contoh, nama benda apa? Fatimah. Fatimah. Kita jumpa dia di Fatimah ni, kita jumpa bini kita masuk syurga. Contohlah, masuk dalam syurga. Tapi terkejut. Kerana Fatimah bini kita ni terlalu jauh dengan Fatimah muazzam gitu. Jadi ya dok muai, aku bini mau ni. Faham? Begini. Dah buat apa ya comel ngak? Buat apa putih ngak? Buat apa mata gini? Faham lagi? Tapi kita tak kata orang lain. Allah buat berjuta-juta kali lebih lawa. Seronok tak? Antaranya bini kita nanti azwajum mutahharah. Isteri kita yang dibersihkan. Faham? Isteri surga mutahharah. Isteri dunia mata kedarah pagi petang. Faham lagi? Puak. Mata kejang dah, mulut ngonyak lagi. Faham? Apa makna mutahharah? Allah bersihkan sesuci-sucinya. Bini kita dalam surga lagi. Fatimah muazzam ni tak ada inguh, tak ada air liur, tak ada tai hidung, tak ada tai mata, tak ada tai telinga, tak ada kecing, tak ada tahi, tak ada ketuk, tak ada impah, tak ada haid, tak ada istihadah, tak ada putihan, tak ada segugu. Yang ada peluh saja keluar. Peluh dia keluar, yafuhu miska, mengeluarkan bau
kasturi yang paling wangi. Bila jatuh peluh itu ke lantai, dia menjadi mutiara dan dia neting. Ting ting. Neting dia mengeluarkan muzik. Ada rap, ada keroncong, ikut suka kita. Faham? Ha. Nampak? Metal trash pun ada. Faham lagi? Ada. Seronok tak? Ada. Nah, bini atas dunia nak bini kita comel mana pun tarik mata stepek bangun tidur. Nak comel masih belum tidur, malah masih bedok. Cuma masih dia tidur, masa pagi tengok muka dia macam jeput pisang. Faham lagi? Nak betul tak? 20,000 hantaran ketuk bau petang. Faham lagi? Tiuk bau obat meca tiuk. Nah, habis obat kena beli kedai. Sembuh tu tak kena, sembuh ni tak kena. Nak? Nah, nyakit putih hang dah, seguguk dah. Betul tak? Muka comel. Nah, tapi pula darah hit pula orang capung dengan istihadah. Nak busuk kohong kali. Akhirat. Tu maksudnya. Nah, jadi jumpa. Duk cerita berapa lawa ngak ni, tu makan masa bertahun-tahun dah. Lepas tu akak makan. Dah, seronok. Dan bini kita nanti, keluarga kita kalau perempuan, dia umur sebaya. Tengok pendapat 30 tahun semua, sampai ke bila-bila berjuta-juta tahun. Pendapat kedua 17 tahun. Wa kawai wa ataraba, dan isteri-isteri ahli syurga itu anak dara yang berkekalan sebaya umur. Berapa 17 atau 30? Kerana comel macam tu. Orang yang ada bini balik sekarang tanya, yang cik ambil gambar awak masa cakap tang 5 nak tengok. Tu nak? Comel tak? Comel masa cakap tang 5. Nampak? Full maximum power. Kita tengok dia ni macam macam ikan pating. Faham lagi? Muncul muluk-muluk. Nah, tu baru 40 umur. Nah, masuk 60 bini macam sepanai hidup. Nah. Tu lelaki pun sama kau. Umur 30 belaka. Jadi seronok tak? Seronok. Kita kahwin dunia, lawa kan pun dia tambah umur. Terpang 23, 24. Lah ni 47 dah bini. Kita 52 dah. Contoh, tak? Makin lama makin tua. 74, dak kamu tengok dah. Nak mutuh tengok. Tu 74 bayar hak 94. Nah. Jangan politik contoh. Nah.